Sifu korang ajak full margin hari-hari. Lepas tu kalau account kau MC, dia peduli ke guys? Pertama sekali, Sifu yang ajak full margin ni dia nak tunjuk dia punya gaya je sebenarnya. Dia bukan nak share ilmu kat korang. Bila student ni profit sekali dua dekat full margin ni, terus dia akan canang yang teknik dia ni power. Tapi kalau student ni blow dia punya account, dia akan senyap salahkan market. Yang tu bukan trading. Yang tu dia buat konten pakai duit orang. Kedua, dia sendiri tak trade macam tu. Tapi hakikat yang sebenarnya, real trader yang sustain ni semuanya jaga money management. Tapi kenapa Sifu ni dia suruh student full margin hari-hari? Sebab dia tahu student boleh cepat loss. Yang ketiga, Sifu jenis macam ni dia tak kira korang profit ke, korang rugi ke, dia tak kisah. Tapi Alhamdulillah, insyaAllah aku tak macam tu lah. Kalau macam style aku ni, aku akan jaga student aku punya account. Korang boleh tengok sendiri bukti kat atas ni. Ada yang withdraw sini. Ada ramai dah sebenarnya orang withdraw di bawah aku punya channel. Okay? Aku taklah kata aku ni Sifu sangat. Cumanya kalau kau nak, aku boleh share lah. So korang tekan je link kat bio. Nanti dekat dalam channel tu aku akan share satu persatu setup. Tapi ingat, jangan full margin.